Okay, kami ada nak tanya sikit lah. Silakan. Apakah bidang tugas guru penolong kanan kurikulum? Okey, bidang tugas guru penolong kanan kurikulum ni dia banyak lah. Salah satunya dia adalah menguruskan semua hal ataupun aktiviti ataupun semua pertandingan yang melibatkan di bawah unit bakat murid. Okey. Dan dia juga adalah sebagai pentadbir ataupun ketua yang merancang segala aktiviti kurikulum sepanjang tahun lah. Selain itu dia guru penolong kanan kurikulum ni adalah untuk memantau pelaksanaan program kurikulum. Okey. Seterusnya, adakah murid ni dia memilih sendiri bidang kurikulum yang diminati? Okey, untuk di sekolah kita ni dia untuk aktiviti ataupun dia punya bidang kurikulum ni kita tentukan lah. Okey, kerana apa? Sebab kita nak menentukan mengikut bilangan murid yang sama banyak. Kadang-kadang ada juga yang kita tentukan mengikut minat dia juga. Tak semestinya mengikut minat lah. Biasanya kita akan tentukan dia punya kelab satuan dia, badan uniform dia, sukan permainan dan pemasukan. Jadi biasanya perjumpaan kurikulum kat sekolah ni bila diadakan? Okey, perjumpaan kurikulum di sekolah ni dia sekali seminggu, iaitu pada setiap hari Rabu. Dan dia mesti cukup 2 jam. 2 jam. Daripada pukul 1:30 ke 3:30. Apakah pencapaian atau penglibatan murid ni dalam aktiviti kurikulum sepanjang tahun? Okey, kalau S3R ni dia punya pencapaian dia tu banyak lah. Okey, kalau kita tengok kalau tahun ini baru setengah tahun. Okey, setengah tahun ni kita ada beberapa pencapaian di peringkat tertinggi lah. Salah satunya adalah tarian. Kita ada pasukan tarian. Pasukan tarian kita ni adalah pasukan tarian cilik tapi berjaya mendapat naik johan lah, peringkat daerah. Seterusnya kita ada banyaklah pertandingan-pertandingan yang kita dapat di peringkat negeri. Dan di sekolah kita ni kita biasanya sepak takraw lah. Sepak takraw biasanya akan mendapat johan ataupun naik johan lah. Dan pada uniform pula kita banyak menyertai perkemahan di peringkat negeri. Seterusnya soalannya, apakah sumbangan kurikulum terhadap sekolah dan sektor pendidikan? Sudah tentulah aktiviti kurikulum ni dia dapat membentuk sasiah lah. Sasiah dan kepimpinan murid. Itu jelaslah. Seterusnya dia dapat mengharumkan nama sekolah melalui pencapaian-pencapaian yang dapat lah. Okay. Dan menyokong perkembangan murid secara holistik. Jadi pada pandangan cikgu, apa cabaran yang dihadapi oleh PKKO dan cabaranlah bagi murid PPKI untuk sertai aktiviti KO? Maksudnya cabaran di bawah pentadbiran kurikulum. Betul. Okey, sebenarnya cabaran tu biasalah bidang kurikulum ni, sebabnya bidang kurikulum ni dia menyeluruh banyak, tu dipecahkan kepada kelab kesatuan, badan uniform, sukan permainan, dan kita perlu mengadakan aktiviti-aktiviti wajib. Aktiviti wajib yang perlu dilakukan setiap tahun adalah seperti sukan tahunan ataupun sukan KOT. Kita panggil KOT, kejohanan olahraga tahunan. Kita kena buat sukan tara. Sukan tara ni bermaksud semua murid akan menjalani ataupun dapat merasai melakukan sukan. Contohnya lompat tinggi, larian, semua murid akan menyertai. Okey, seterusnya
perkemahan wajib. Wajib semua tu. Perkemahan, sukan tara, dan cabaran lain biasalah keuangan lah. Tapi kita kena pandai lah, bijak lah untuk membuat apa orang kata, buat bajet lah untuk pastikan semua murid kita ni dapat menyertai semua pertandingan dan segala aktiviti kurikulum. Selain itu dia tahap keupayaan murid yang berbeza lah. Kalau PPKI tadi, budak pendidikan khas tadi, dia tidak semestinya dia ni ataupun cacat anggota kata kan. Sebenarnya dia adalah slow learner pun dia juga. Tetapi dari segi fizikalnya dia boleh melakukan aktiviti kurikulum. Contohnya pada tahun-tahun lepas murid PPKI kita ni dapat mengharumkan nama sekolah daerah dan negeri kerana mendapat tempat di peringkat kebangsaan. 2-3 tahun lepas memang PPKI ni dia mendapat tempat peringkat kebangsaan. Walaupun dia PPKI, sebenarnya dia bukan masalah fizikal, dia slow learner saja. Masalah pembelajaran. Setelah itu kehadiran dan komitmen murid. Tapi rasanya 2 tahun kebelakangan ni kehadiran sangat memuaskan lah. Okey. Penyediaan aktiviti, penyediaan tempat. Biasanya kita akan berada di bilik-bilik khas lah, ataupun di dewan. Dan akhir sekali kita nak memastikan keselamatan murid semasa melakukan aktiviti kurikulum. Kita juga mesti termaktub dengan peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Semua aktiviti tu kita kena alert dengan peraturan. Jadi terima kasih kepada PKKO sudi meluangkan masa dengan kita. Okey, sama-sama. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih.